Ramai yang cakap filem seram daripada Indonesia yang terbaru ni seram. Mengisahkan tentang sekumpulan pekerja buruh yang dihantar ke satu kawasan pedalaman untuk bekerja dekat kilang gula. Dan bila diorang sampai dekat sana, ada beberapa benda pelik yang berlaku. Even rules yang dikeluarkan oleh pengusaha kilang ni pun agak pelik. Ada waktu kuning lah, ada waktu merah lah. Waktu kuning ni untuk diorang balik ke asrama diorang. Dan waktu merah pula, diorang tak dibenarkan untuk keluar sama sekali. Dan waktu merah ni bermula jam 9 malam setiap hari. So nak dijadikan cerita, salah seorang daripada kumpulan daripada kampung yang sama, pada malam pertama pun dia dah buat masalah dah. Dia nampak ada seseorang keluar daripada asrama dia. Dia follow sampai ke kawasan kilang gula ni. Dan bila dia sampai dekat sana, korang tahu apa yang dia nampak? Dia nampak ada satu kumpulan besar yang tengah buat persembahan wayang kulit tengah-tengah malam dekat kawasan kilang yang sunyi sepi. Dan bermula daripada situlah ada antara diorang ni yang mula nampak benda-benda pelik, benda-benda yang menyeramkan. Perempuan tanpa kepala, nenek tua yang bergayut secara terbalik, macam-macam lagi lah. So kalau korang nak tahu apakah nasib semua pekerja-pekerja buruh dekat kilang gula ni, adakah diorang ni akan selamat? Dan apa sebenarnya yang mengganggu diorang ni? Yang tu korang boleh tengok sendiri filem seram daripada Indonesia yang terbaru yang bertajuk Pabrik Gula. Sebuah lagi filem seram yang diarahkan oleh Awi Suryadi, pengarah filem seram yang memang sinonim sangat lah. Pengarah yang pernah mengarahkan filem KKN Desa Penari. Dan kisah ni pun diangkat daripada hasil tulisan penulis yang sama untuk KKN Desa Penari tu, iaitu Simple Man. Dan untuk filem ni, Simple Man bergabung dengan Lele Laila, penulis yang sama juga, memang sangat-sangat sinonim untuk filem-filem seram. Tapi adakah filem ni betul-betul menarik macam apa yang ramai orang cakap? So filem Pabrik Gula ni sebuah filem yang bagi aku menarik daripada sudut visual. Ada banyak transition dalam filem ni yang bagi aku sangat-sangat neat, sangat-sangat teliti. Especially ada satu scene ni masa seorang perempuan ni tengah berlari dekat dalam kilang gula ni. Tiba-tiba pup, berubah jadi hantu. Lepas tu ada lagi beberapa scene dalam filem ni masa ada seorang lelaki ni tengah berjalan waktu malam. Dia berjalan, lepas tu setiap kali dia menapak tu ada keluar susuk-susuk tubuh yang menyeramkan. Sebenarnya Awi Suryadi ni dah banyak buat filem seram. So aku tak heran sangat kalau setiap hasil filem dia yang terbaru ni makin lama makin banyak improvement. Cuma bagi aku plot untuk cerita Pabrik Gula ni macam sama dengan filem-filem yang pernah keluar sebelum ni. Yang paling obvious masa 14 tu hampir-hampir sama dengan filem KKN Desa Penari. Lepas tu hasil daripada penulis yang sama pula tu, Simple Man. Tak banyak benda yang fresh, benda yang baru daripada filem ni. Dan bila bercakap pasal poster filem ni, sebenarnya dekat Indonesia ada isu. Poster filem ni memang sangat-sangat daring lah. Tu kau boleh cari sendiri, tapi memang dekat Malaysia kalau poster tu memang tak lepas. Cumanya apa yang cuba ditunjukkan dalam poster tu sangat-sangat obvious. Poster tu sendiri dah boleh bagi bayangan apa sebenarnya yang berlaku dekat kilang gula ni. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya aku agak tertarik dengan beberapa benda yang aku nampak daripada filem ni. Satu tentang set yang sangat-sangat unik. Memang kena dengan keadaan dalam filem ni. Kilang gula lama yang ditinggalkan. Lepas tu dalam filem ni ada beberapa susuk hantu yang berbeza. Tapi ada satu ni aku yakin sangat relate dengan filem Ivana. Aku rasa hantu tu ada connection dengan filem ni. Dia ada sebut gadis Belanda, tak ada kepala pula tu. Dan macam biasa rating untuk filem ni korang boleh tengok dekat website aku www.kotaknyaman.com. Dekat sana korang pun boleh rate dan review movie yang sama juga. Korang boleh tinggalkan review, boleh bagi rating sendiri. So kepada korang yang dah tengok filem Pabrik Gula ni, apa pendapat korang? Cuba komen kat bawah. Nyaman.